Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru di luar sana. Saya, Cikgu Ainul Fazrina dari SK Gua Misam, Kelantan. Pernah tak cikgu rasa buntu, blur, nak ajar apa hari ini dalam kelas cikgu? Saya pun pernah mengalami situasi yang sama tau. Tapi, sejak saya mengenali dengan Gemini, saya boleh cipta apa saja menggunakan AI. Saya nak kongsikan dengan rakan guru di luar sana apa yang saya ubah dalam kelas saya. Kita lihat apakah impaknya kepada murid-murid saya. Jom, kita tahu murid-murid bosan kan nak baca buku hari ini. Nah, dalam Gemini, kita boleh buat buku cerita khas. Boleh bina jalan cerita yang unik di mana watak utamanya adalah murid saya sendiri. Bayangkan raut wajah mereka bila nama mereka muncul dalam buku tu. Siap dengan visual yang menarik. Bukan tu saja tau, Gemini juga banyak bantu saya dalam menghasilkan gambar dan visual. Saya pernah tukarkan gambar imej murid saya ke kartun atau anime. Bukan main seronok mereka, teruja. Dan slide pembentangan saya jadi taklah bosan. Cikgu-cikgu, saya perkenalkan, inilah kelas pemulihan saya. Walaupun murid belajar secara fizikal, tetapi saya tetap memperkenalkan murid-murid saya dalam digital, terutama sekali dalam Gemini AI. Ni pakcik lah ni. Cikgu, Apa? Gemini AI ni bukanlah pengganti kita, tetapi ianya pembantu kita di kelas tau. Gemini AI ni bukan saja supercharge kreativiti kita tau, tapi ia menjadikan kerja kita lebih sistematik dan menyeronokkan. Jom cikgu-cikgu, kita cuba Gemini AI.